Hari ni kita akan ke Lalang Resort Jeli with these girls. Kita kembali guys. So sekarang kita dah dekat Tanah Merah. We're on our way to Lalang Resort Jeli. And this is our driver. Ain. Okay lah, dia tak saya tunjuk muka dia. Never mind. Kita berlima hari ni and ada additional ahli baru kita orang. Last one. Nanti tahun depan mungkin akan bertambah ahli baru kita. Elisa tidur. Kita almost there. Belum sampai lagi but almost there. Ni jalan dia. Jalan ni macam sempit sikit. Guys, tengoklah area ni. Puduh lah jalan. Tapi kat sana tempat comel memang dia Allah. Tinggi jauh. Aku tak nampak juga. Dah sampai. We have arrived at Lalang Resort. No, ni kanan ni. Betul. Boleh ke? Memang boleh lalang ni kereta? No. Masuk je, boleh? InsyaAllah. No, dia punya. Kau dia punya parking lah. Boleh? Ya, kau tengok. Betul. Aku ada tengok dah orang buat video. Terus CP. Semua risau kan? Biar berlalu dulu tu. Nak tengok kan tu. Kan? Macam ni. Oh, gini Wah, Masya Allah. Keren banget. Wah. Wow. Macam nak tercirit. Dah ada memang gitu. Sebab nak naik. Tak apa. Nama. Anjay, takut. Bunyi takut lah. Tak baca doa tak ada. Baru nak baca doa. Wah. Inilah dia Lalang Resort. This is our first time here. Okay, ke surau. Tempat dia cantik. Yay! Alhamdulillah. Bunyi gitu. So, ni reception dia. And dekat sini kita boleh access juga dekat Latar Keding. Lepas tu ada restoran dia Laila Majnu. Yang tu famous kat lah. Cantik ya. Sekarang ni check in mungkin pukul 2 kot. Sebab dia tengah rehat. Hari ni hari Jumaat. Kalau dekat Kelantan memang biasanya rehat lah. Pukul 12 sampai pukul 2. So ya, kita ambil makanan, kita lepak dekat sana dulu. Jom. So sekarang kita nak pergi makan dekat sana tu. This is the group. Ni baby sleeping. Lisa sleeping. Datang untuk makan dan tidur. Since reception dia still lagi tutup, so kita bisa duduk sini lah dulu makan. Kita belum breakfast. Wow, ada makanan tu. Wah, banyak ni ikan. Dia warna hijau ya. So scary. Wah. Yeay, kita dah siap makan. Now kita nak check in. Sekarang dah pukul 2 suku petang. Kita check in pukul 3 guys. Saya nak solat dulu lah. Ni lah Latar Keding Masalahnya sekarang ni nak kena hiking pula dah. Dah kenyang-kenyang ni. Capek. Wawa mesti fit. Lagi-lagi. Pilih sangat. Kita cuba receptionist untuk tanya sama ada kita boleh check in awal ke tak. Walaupun dah tahu buka dah lagi. Betul. Sebabnya kita sepatutnya check in pukul 3. Yes. Capek sih. Pergi surau dulu lah boleh ke? Jom pergi surau. Sekarang dah pukul 3, 8 minit. Now kita akan ke reception untuk check in. Ni yang sama yang lain tunggu dekat surau. So let's go. Kita check in dulu. Kita tambah breakfast. Pergi ke restoran nanti telefon lah kau nombor reception kita WhatsApp tu. Dia kena bagi kalau tu jalan pun boleh tapi ikutlah mana-mana so. Sekarang kita naik bagi. Nak masuk bilik dah. Kena pick up. Ya. Reception. Panas mantut. Okay, here we go. Here we go. Kita dah nak masuk bilik guys. So pick up dia orang yang dekat sini. Okay. Cantiknya. Okay, kita dah sampai. Bagi pun dah drop kita. Now
we're going to check in our room. Bilik kita ni yang paling tinggi. Kita ni yang paling tinggi. So yeah, this is the view. Ni view bilik kita. This is our room. InsyaAllah, sejuk. Kita dapat tent sebab tarikh yang kita nak ni hanya available tent sahaja. So this is our room. Masya Allah, cantik sangat. Wow. Silakan masuk everyone. Salam. Muat sangat lah ya Allah. Alhamdulillah. This is our tent and yang ni toilet dia. Toilet dia quite nice. This is the toilet. Ada pasir-pasir. Lepas tu ada shower juga. And this is it. Ni ada sink. So yeah, this is the view. Masya Allah, sangat cantik ya. Pagi-pagi mesti sejuk. Sekarang kita nak keluar. Alicia! Sekarang kita mana? DIY. Kita dekat DIY sebab kita nak cari some foods. Kita nak cari makanan. Walaupun kita semalaman je dekat sini, tapi kita taklah kena beli. Sebab kita takut lapar malam-malam. Perbincangan kopi. Kopi tarik ni mana? Nak pilih kopi pun kecoh. Pasir mana? Oh, dok. Dua. Tapi bagi saya lah. Kita orang tengah umpan Elisa untuk Tengok ni. pilih. Panggil tosik. Oh, dia memang nak yang tu. Tosik. Wow. Merah berjaya. Sekarang kita dah masuk dalam kereta. Kita akan balik ke resort balik. Plannya petang ni kita nak rehat-rehat, chilling-chilling je. Nak swimming. Swimming, mandi kolam. Lepas tu kita nak record video. It's either dua tu lah. Sleepy or? Mana-mana yang kita rasa larat. So, stay tuned. Baby's the way she walk. Bagi trip sebab kita dah siap shopping. Kita nak balik ke bilik. Kita apa lagi ya? Ni aerobic tent juga tapi yang jauh. Now kita makan petang dulu. Sebab bekal yang Mek masak tadi ada lagi. Ni baked macaroni cheese. And kita minum air kita beli. Lepas tu ada keropok. Lepas tu ada Alicia. Jom tengah makan keropok. So sekarang ni kita nak pergi di mana? Nak main pool. Saya nak mandi kolam. Tapi sebelum tu kita nak main ni dulu. Sini Mek. Wah. Situ kolam. Ni bilik kita belakang ni. Capek dong. Di sini. Ni boleh tahu kita nak lepak malam-malam. And then guess what? Jap nak tunjuk. Cepat. Let's go. Jom ni. Tawar ni. Ni video ni. Pukul 6.30 baru kita nak mandi kolam sebab tadi panas. So yeah. So ni kolam infinity pool dia. Cantik. Surrounding dia very earthful gitu. Alicia. Comelnya. Ya tapi sikit kan seimbang kan dia. Dah. Aku mulik lagi terlepas ngedak. Area kolam tu memang cantik. Gigi dua ya. Tengok cantik. The view. Tada. Ni pengutip pelampung kita. Yay, jom. Bilik kita orang atas sana tu, nampak tak Ain? So tu bilik kita orang. Elisa. Hai, comel. Mommy's duty. Tangan Cici. Comel.
Sayangnya dia dah siap mandi. Dah maghrib-maghrib dah siap mandi. Masa untuk Yeah, dia happy. Dia clap. Yay! Suka je kau merokok. Anyone yang tengok video ni, yang rasa macam korang kalau lepak dengan best friend, tak buat apa-apa pun tak apa. Asalkan dapat tengok muka best friend sambil main phone pun tak apa. Ada ke? Ada tak? Masa cringe lah. Selamat malam everyone. Sekarang kita nak pergi dekat Cafe Laila Majnun for our dinner. Diorang tengah struggle nak kunci. Ini kemah. Macam mana ni? Okay, dah settle. Tadi ada isu dengan kunci kita. Sekarang kita nak pergi makan. Jadi dah kak? Tak boleh nyar. Ya begitu. Alah. Hanya kakak nunggu. Okay. Si kecil ni dah tidur. So sekarang kita nak pergi Laila Majnun, cafe dia. Ni cafe Laila Majnun dia. Kat sini makan semua tak susah lah. Kita boleh datang cafe ni je. Ada banyak je menu kalau dekat sini. Nanti kita tunjuk menu apa yang ada. Let's go. Laila Majnun ni dia ada Thai and Chinese cuisine. So, cantik. Wow. Cantik ujung tu lawa. Ada kipas ada ujung tu. Sekarang kita order makanan dulu. Ada lagi nak tambah? Kita order set talam. Nak air boleh tak? Nak tambah air. Nak coklat volcano. Oh, sedapnya. Cantik lah dia punya apa? Restoran ni. Tempat ni pun lawa. Not bad. Kita dah order makanan and now kita tunggu makanan kita sampai. Macam aku post. Friend awak ni. Friend awak aja. Saya je tengok nanti ha. Our food is ready. Tada! Ada 1, 2, 3, 4 ni ikan siakap steam 5. Ni salted egg. Lepas tu ni Thailand. Lepas tu ni ayam kamyong. Lepas tu udang butter prawn. Udang butter prawn. Okay, last one tom yum. Ni telur dadak untuk Little Mia and Lisa. Besar. Kau makan. Okay, jemput makan. Makan-makan. Kurang. Makanan dekat sini sedap. Approve. Patutlah tengok dekat TikTok memang ada orang dari luar negeri datang sengaja. Semata-mata nak makan dekat sini. Laila Majnun. Approve. Finally dah habis makan. By the way, kedai ni dia tutup pukul 10. Tapi kita orang dah sekarang dah pukul berapa ni? 10.26. So, ya, kenyang alhamdulillah. Makan dekat sini very worth it. Sebab makanan dia murah, sedap and berbaloi. Our last buggy ride for tonight. Balik bilik dah. Kita dah kenyang. Ni semua adik-adik kau selesai. Kawan sekolah. Macam anak saya kita sampai nombor sana. Gacha sama-sama. Sampai nombor sana sampai nombor pisau. What? Mikir enggak? Punya tak mikir dong. Sudah dah. 97 lah. Tua kau muda kan? Muda lagi. Ya betul sini Gen Z. Sekarang ni pukul 10.33. Yeay. Awal lagi. Boleh lagi main game ni. Siapa pernah tengok game ni? Siapa tahu cara main dia macam mana? Sebab saya tak tahu. Who is it? Entahlah. Kita duit ke main beli kopi sebab tak nak bagi ngantuk. Korang tengok ni, kita kemain lah beli Maggi banyak-banyak. Maggi, ramen, jajan. End up kekenyangan. InsyaAllah malam ni kalau kita tidur lewat, kita lapar, kita buat lah. Tapi sekarang ni kita minum kopi. Kopi nak habis dah. Sikit lagi. Ya, senyum nampak gigi ke tak nampak gigi?
Ngapuk gigi. Banyak apa gigi. Saya baru tengok gini. Mana pula ibu. Okey. Pastikan detik-detik kemenangan kami. Okey, Wawa tanya. Okey, rambut dia warna kelabu. Kelabu ni. Kelabu hitam. Ya ke ni? Yeah. Okey, Megan. Okey, dia pakai spek. Geraham. Salah. Salah tutup. Link antara ni maknanya. Ni. Antara dok ni, on ni, confuse di kepala you. Okay. Tak ni lah. Sebab ni dok. Mana? Ni dok kan? Saat ni Wawa tanya ni kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, kita teka jawapan dia. 1, 2, 3. David. Salah. Topi ke? Nope. Tak. Lucy. So, kita kalah guys. So, kita kalah disebabkan terlalu yakin pada awalnya. So, pengajarannya Jangan terlalu jangan riak dan jangan sorry Elisa. So, that's all untuk vlog kita hari ni. Kita dah main game. And, bye guys. Thank you for watching. Good night. Tidak. Dah siap. Morning. Sekarang dah pukul 7:10 pagi. Kita dah bangun dari tadi. Tapi macam sejuk nak keluar nak record video. So yeah, this is our view. Cantik. Kita orang expect ada kampus. Sebab semalam akak yang kerja dekat sini cakap sini ada kampus. Tapi hari ni tak ada rezeki kita orang berkabus gitu. Tapi dia tak cantik. Breathtaking views. So kita dah bersiap tapi belum mandi lagi. So kita nak pergi breakfast. Good morning, Pinches. Cuma ni. Nah, Manon. Semua sudah ready. Nak request bagi. Okey, daripada minyak mana tu? 1007. 1007 kita dah. Okey, terima kasih. I'll go first. Pagi right? Late in the morning. Kita nak pergi breakfast. Tada. Ni muka-muka belum mandi. So nak pergi breakfast. Outfit semalam. Belum mandi tapi masih Cantik. Sampai for our breakfast. Jom kita tengok apa yang ada. Wow. Telur dadah, nugget, sausage. Ni apa? Buah kot. Sos, toasted bread. Memang kena tak macam ni. Gorengnya udah habis. Ni ayam. Ada nugget. So, kita pagi-pagi kita makan berat-berat. So, ya, ambil nugget, ambil sausage, English breakfast. This is our breakfast spot. Tapi tu ada sungai. Cantik. Tu sungai. Bawah tu. Cantik. So, inilah makanan kita. Baiklah dia tertarik. Tapi tenanglah. Makan tepi hutan. Si budak kecil ni. Miau. Dia orang naik bagi. Dan kita orang konon nak brisk walk. Yo je. Ni lah bilik VIP composite. Tapi full. Baru tak sampai seminit. Oh, ni macam besar je bilik ni. Tu. Bilik kita kat sana.
Panas. Panas. Bella ada aircon. Sejuk lah. By the way, tadi kita orang pergi breakfast. Sekarang kita orang dah dekat dalam bilik. Plannya hari ni tak ada buat apa-apa. Kita nak chill je. So, sekejap lagi kita... It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, aku duduk. Saya duduk, saya tidur, Mek. Sorry. Lagi balik. Baju! Oh my god, what is that? Sorry. So, kita orang nak mandi-mandi and then check out pukul 12. So, yeah. Yes. Iya, main kolam dulu. Tak suruh panas. Tak nak lah mandi kolam. Sebab kita orang plan pagi ni nak mandi kolam. Tapi sebab Malaysia is so hot, so we decided to not lah. Tak usah lah mandi kolam. Panas. Cantik. Kita orang punya tent luas. Fit 6 people. Kita dah siap bersiap. Sebab kita dah nak check out. Panas gila ya. Dah start tengah hari ni panas gila. Nasib baiklah aircon atas kepala. Kita dah siap kemas. Dah siap. Now kita tunggu bagi. So till we meet again. Bye bye. Kita balik dulu. Bye. View yang indah. Bagi kita dah sampai. Kita adjust bag. Kita tengah check out. So kita panaskan enjin. Panas gila weh. Wah, tengoklah muka. Penat-penat makeup tapi panas nak mampus. Tengah dah crack dah. Panas gila. Panas, ya Allah. Kelantan is so hot guys. Kita dah masuk dalam kereta. We are going back. Yes. Wow. Jalan dia memang sedikit Be. Sedikit sedap ni Mai. Okay, so sekarang kita dah on the way balik. So kita dah nak tutup kita punya vlog. Bye-bye. Bye. Kita tutup vlog kita. Will be continued On our next street. 25 years later. Huh? Yelah 25 tahun sekali. Maybe few months later. InsyaAllah before someone's getting married. Yes. InsyaAllah. And this is our favorite driver. Yes, very function. Kereta pula berjujut-jujut because hari ni kita weekend, Sabtu. Thank you so much for watching.